Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kita akan buat buku aktiviti matematik tahun 1 jilid 1 muka surat 53 dan 54. Aktiviti 4. Lengkapkan bilang menaik 2. Kita cuba buat. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, soalan B. Bilang juga menaik 2. Okey, yang ini dia bagi kita gambar rajah untuk tolong kita. Jadi yang ini tak ada, kita lukis sendirilah. Okey, 30, 32, 34. Lepas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 64, 66. Lepas 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Okey. Seterusnya, bilang menurun. Tadi menaik, sekarang menurun 2. Okey, jadi kita menurun ni maksudnya kita akan kira secara mengundur lah. 28, 26, 24. 24, sebelum 24, 23, 22. Sebelum 22, 21, 20. Sebelum 20, 19, 18. Sebelum 18, 17, 16. Okey, seterusnya 54, 52. Sebelum 52, 51, 50, 48. Sebelum 48, 47, 46, 44. Sebelum 44, 43, 42. Soalan C, 80, 78. Sebelum 78, 77, 76. Sebelum 76, 75, 74, 72. Sebelum 72 ialah 71, 70. Sebelum 70, 69, 68. Okey, kita tengok muka surat 54. Aktiviti 5, lengkapkan bilang menaik 5. Okey, sekarang menaik 5. 15, kita lukis dululah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Lepas 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kalau tak nak lukis macam ni, boleh jugalah keluarkan 5 jari awak. Okey, next. 20, 25. Lepas 25, 26, 27, 28, 29, 30. Selepas 30, 31, 32, 33, 34, 35. Selepas 35, 36, 37, 38, 39, 40. 60, 65. Selepas 65, 66, 67, 68, 69, 70. Selepas 70, 71, 72, 73, 74, 75. Selepas 75, 80. Okey, soalan yang kedua. Lengkapkan bilang menurun 5. Bilang menurun ni kita bilang secara mengundur. Okay, sama juga cikgu lukis dulu 5 kayu. 1, 2, 3, 4, 5. 25. Sebelum 25, 24, 23, 22, 21, 20. Sebelum 20, 19, 18, 17, 16, 15.
Sebelum 15, 14, 13, 12, 11, 10. 55, 50. Sebelum 50, 49, 48, 47, 46, 45. Sebelum 45, 44, 43, 42, 41, 40. Sebelum 40, 39, 38, 37, 36, 35. Okey, untuk soalan C ni, cikgu nak ajar macam mana kita nak dapatkan jawapan dengan menggunakan petak 100. Okey, kita tengok kat sini nombor 70. Kita cari dekat kita punya petak 100 nombor 70. Okey, bila menurun 55, jadi kita akan bergerak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan dapat nombor 65. Okey, 65 kita gerak 5 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Dah habis sini kita akan pergi atas 5, 60. Okey, yang ini 55. Mana 55? Kat sini 55, kita kira mengundur 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 50. Okey, so jadi kalau awak tak mahir lagi, awak boleh sentiasa rujuk dengan petak 100. Okey, bye.